kecoh dengan isu babi kecoh lah. Lepas tu ramainya lah ustazah jadian dalam titi dan juga muka buku. Tiba-tiba terpaling suci kan. Dia lah nak ambil alih tugas malaikat, nak sukat dosa pahala aku. Lepas tu nak tentukan syurga neraka aku. Sejak bila engkau ambil alih tugas malaikat ni? Suci sangat ke engkau? Maksum sangat ke engkau? Engkau kata engkau Islam. Engkau mengaku kau Islam. Kau mengaku kau orang Melayu. Tapi mana engkau? Ustazah jadian. Mengaku orang Islam. Aku nak tanya engkau orang lah, yang mana acah-acah suci, yang terpaling ustazah jadian tu, mana engkau orang waktu projek mega ternakan babi tu nak dijayakan dan nak dibangunkan di penempatan orang Melayu? Kat mana engkau orang? Senyap je ke? Senyap. Yang lebih menghairankan, yang beria-ia nak menjayakan projek mega ternakan babi itu adalah daripada menteri-menteri dan juga esko-esko yang beragama Islam. Pelik kan? Pelik. Bangsa lain tak ada pun gelabah. Sebab apa? Diorang pun tahu. Segala yang berpunca daripada babi ni mendatangkan mudarat. Membawanya segala virus daripada babi. Lepas tu nak dijayakan pula di penempatan orang Melayu. Korang suka ke kat penempatan korang tu ada kandang babi sebesar alam? Suka ke korang? Sebab tu lah cakap, lain kali jangan tengok lah VTT viral yang diorang ambil sekerat-sekerat. Kan aku cakap bodoh marah kan. Suruh membaca malas, suruh mendengar pekak. Itulah kata, dengar sampai habis baru faham. Ini ambil sekerat tak gentle langsung. Mudah sangat koyaknya. Lepas tu malis. Lepas tu acah-acah suci, terpaling ustazah, terpalinglah ahli syurga. Mana korang waktu isu tuala putih bertumpuk merah, gejala songsang, kau tahu tak? Hubungan songsang laki sama laki yang ramainya ditangkap adalah orang Islam. Kat mana korang? Lepas tu nak tanya, mana korang waktu pesta glamping witch pride tu? Mana korang? Senyap je ke? Tak malu pula engkau orang. Engkau orang mengaku Islam, mengaku Melayu, tapi benda-benda mungkar macam ni engkau orang langsung tak cegah. Tu kata, sepatutnya kau orang ni kena malu dengan diri sendiri. Malu dengan diri sendiri, mengaku Islam tetapi yang mana hak dengan yang batil pun kau orang tak tahu beza. Lepas tu bila aku ni menggelar orang babi, aku sebut pasal babi, kau orang merentan-rentan. Sepatutnya malulah dengan diri sendiri, tahu tak? Malulah dengan diri sendiri. Projek mega ternakan babi pun korang senyap. Nak dijayakan, dibangunkan di atas penempatan orang Melayu. Korang suka Suka? Suka ke korang? Itu nasib baiklah rakyat bersuara, tahu tak? Rakyat buat perhimpunan untuk menolak projek mega ternakan babi tu. Dan juga suara rakyat didengari oleh Sultan Selangor. Dan Sultan Selangor bertitah supaya projek mega ternakan babi itu tidak dijayakan. Tengok, projek mega ternakan babi stop. Sebab apa? Sebab suara rakyat. Tapi korang-korang yang acah-acah suci, yang rasa diri tu ustazah, korang pergi mana? Tapi bila bab aku sebut pasal babi, gelabah korang. Itu yang korang gelar korang suci. Tak suci lah. Tak payahlah nak terpaling baik. Macamlah korang tu tak pernah mencarut. Macamlah korang tu tak pernah memaki. Tak payahlah nak rasa diri tu suci sangat, Kurang-kurangnya kan, aku ni menolak yang batil, kau tahu tak? Aku bersuara juga, tapi korang apa? Menyiput, senyap, membisu saja. Main kau terpaling sucinya lah, ustazah. Tapi bila projek mega ternakan babi nak dijayakan, dibangunkan di penempatan orang Melayu, semua senyap, menyiput. Itu yang kau kata kau orang Islam? Itu yang kau kata kau tu ustazah? Bila gejala songsang laki selama laki tu yang ditangkap lebih daripada 100 orang itu adalah orang Melayu beragama Islam, tiada sebarang tangkapan dan tak ada sebarang dakwaan, korang senyap. Kalau rasa diri tu terpaling suci sangat kan, bagus. Sebab apa? Engkau kan dah terang-terang masuk syurga, tak ada dosa, pahala aja. Engkau orang kan nampak berapa banyak pahala korang. Engkau orang kan boleh sukat sendiri berapa banyak amalan korang yang boleh bawa esok-esok.